Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanikal. Bertemu lagi kita hari ini. Saya jarang buat video motor tapi okey. Kebetulan unit pandu uji ni kami dapat dalam masa yang sama. Kita dapat Nova 200 dan kebetulan Amirul pula dia dapat Viper 180 ni. Bila kita belik-belik, kita nak review daripada angle yang mana? Oh, saya teringat video-video lama apa semua dan saya baca juga komen-komen daripada orang. Dia minta kita buat comparison dan bila kita check balik reverse, ayah angkat saya datang. Oh ya, dua-dua skuter ni walaupun nampak bentuk dia lain tapi sebenarnya dia mempunyai karakteristik yang hampir sama dan ia memungkinkan orang dekat luar sana confused dia nak beli yang mana satu. Jadi hari ni kita cuba lihat dari segenap sudut perbezaan ataupun yang mana sesuai untuk anda ataupun yang mana sesuai untuk yang dia ni dengan dia ni. Okey, yang ini Nova, yang ini Viper. Dua-duanya on paper. Okey, on paper dia almost sama. Maksudnya dua-dua pun pakai enjin single cylinder, pakai CVT, ada ABS depan belakang, ada traction control. Horsepower pun lebih kurang sama, power lebih kurang sama. Cuma dia ada karakter yang sedikit lain lah. Maksudnya tujuan dia dicipta untuk siapa, yang ni tujuan dicipta untuk siapa. Jadi teruskan menonton supaya anda dapat melihat dengan lebih mendalam lagi. Sepatutnya video motor ini kami buat dua orang dengan Amirul, tapi sebab semalam dia tengok bola tak bangun-bangun, saya telefon dia 18 kali. Jadi saya buat seorang. So first kita nak tengok dari sudut design dulu. Tapi sebelum itu, mungkin ada yang akan komen. Sebelum orang tu komen lagi, saya jawab dulu. Jadi dua-dua skuter ni kami buat comparison because technically dia almost identical dan harga dia pun sama. Dua-dua pun bawah 10,000. Jadi banyak orang mungkin dia confused. Jadi kita tengok design dia dulu, alright? First kalau kita tengok dari sudut reka bentuk. Yang ini dia lebih towards, how do I say? Dia lebih kepada macam touring. Dia lebih nampak macam kelihatan seperti maxi. Dia lebih kelihatan matured. Dia tak banyak garis-garis badan. Jadi kalau kita duduk atas motor ni, okey, disclaimer sekali lagi. Saya buat comparison ni berdasarkan perspektif pandangan mata saya. Saya dah pakai skuter total mungkin berpuluh-puluh biji lah. Jadi pengalaman-pengalaman tu saya himpunkan supaya anda lebih senang untuk membuat justifikasi ataupun pilihan. Okey. Jadi design tu, kenapa saya kata design macam tu? Sebab untuk skuter-skuter maxi ni, design dia tu lebih towards touring. Dia nampak lebih banyak weather protection. Nampak? Kalau kita compare dia punya windshield apa semua, dia nampak macam kita nak jalan jauh. Ya, orang tak jalan lah skuter macam ni sini sampai Pattaya. Maksud saya, gaya tu seolah-olah macam dia skuter maxi. Nampak? Dia punya kedudukan handle dia, kaki dia boleh ada 2-3 position kan. Jadi memang dia nampak macam urusannya adalah urusan kita nak jalan jauh. Tetapi kalau kita nak jalan jauh, katakan kita duduk puncak alam macam Tajul, macam zoo kan, nak datang office, lebih sesuai yang ini. Gaya dia tu, gaya touring tu. Dan juga, okey, kan motor ni kan dia ada karakter. Jadi motor-motor nampak color-color macam ni, color dia color-color yang suram, color-color yang sesuai untuk orang yang mature, orang yang matang. Mungkin orang umur 30-an ke atas, 40-an ada sesuai kan. Budak-budak remaja mungkin tak sesuai dan mungkin sesuai juga. Adakah orang tua tak sesuai beli Nova? Tak juga. Jadi design ni sebenarnya dicipta berdasarkan kelompok ataupun segmentation market yang dicuba buat tu. Nampak? Sekarang anda dah faham. Okey. Kita tengok pula Nova. Sekali imbas kita tahu kita seorang yang ceria, yang happy, go lucky dan juga sporty. Ini konsep sebuah skuter modern, urban, hijabista, fashionista, sporty. Dia nampak muda lah. Maksudnya kalau Uda bawa, contohnya Uda bawa skuter ni, orang tak adalah kata dia umur 49 kan. Tapi kalau dia bawa tu automatik nampak mature lah, nampak tu. Dia nak pergi surau ke? Nampak. Kalau yang ni, oh bro, nak pergi pertama komplek. Nampak dia lain sikit lah. Jadi bentuk dia bukan sekadar bentuk. Maksudnya kalau kita tengok shape-shape dia, tajam, lampu LED tajam sana, tajam sini kan. Dan juga digabungkan dengan warna. Jadi color-color tu ceria, nampak lebih hidup, nampak lebih remaja. Jadi nampak tak? Design akan membahagikan segmentation.
So, ini sesuai untuk orang-orang muda. Maybe belasan tahun, umur 20 lebih. Yang ini lebih mature. Tapi, adakah kalau kita tua, kita beli yang ni salah? Tak. Mana saja yang kita beli, tak salah pun. Dia lebih kepada preference masing-masing kan. Selera orang ni tak sama. Cuma saya cuba terangkan because kan kita dah nama comparison. Dan nama comparison mestilah ada beza dia. Okey, seterusnya kita tengok dari sudut enjin dia punya handling dan juga comfort semua-semua ni lah. Basically dia punya pengendalian overall lah. First, enjin. Saya rasa benda yang paling banyak orang komen, orang tanya tentang Nova 200 yang baru ni. Bang, dia 200cc ke? Banyak sangat soalan tu. Dia nama je Nova 200. Sebenarnya dia single cylinder 183cc. Single cylinder lah. Okay, 183cc yang Viper 180 dia 174cc. Tapi walaupun cc dia berbeza, power dia tu lebih kurang je, tak jauh banyak sebab kita dah bawa dua-dua ni dalam masa seminggu lebih kurang. Cuma yang saya nak cerita karakter, macam mana cara enjin ni dihantar power dekat CVT belakang tu dan dia tolak motor ni. Dia punya karakter tu berbeza sedikit. Because kalau kita tengok dari segi overall pun dengan yang ni rim 14-14, yang ni 14-13, itu memang ada karakter lah, dia ada berbeza karakter. Jadi because of ini adalah skuter yang dicipta sporty. Nampak tak? Dia berkait dengan design tadi. Bila skuter tu sporty, dia mesti nak hantar power tu lebih lincah, lebih cepat, lebih agresif, lebih cepat. So bila kita buka throttle, especially stop and go, yang ini dia rasa lebih cepat. Kalau kita keluar kan, katakan kita cilok, kereta nak keluar sempang, dia rasa lebih cepat. Yang ini dia rasa lebih cepat. Karakter enjin tu, bila dia nak panjat RPM tu, dia lebih pendek. Maksudnya, kita akan capai top tu lebih cepat. Sebab karakter enjin memang dia cipta untuk macam tu. Okey. Berbeza dengan Viper, karakter dia, enjin tu dia lebih linear. Power tu lebih panjang. Dia memang dicipta untuk lebih touring. Oh, kalau macam tu susah lah bang, confuse nak beli tak. Yang beza saya cerita ni sikit je. Mungkin I don't know, maybe 3 ke 5% je beza antara dua ni. Tak banyak beza pun. Tapi kenapa cerita? Sebab ceritalah nama pun nak kena compare, kenalah tahu apa beza dia. Jadi, perbezaan yang saya cerita ni tentang karakter, tentang buka throttle dia apa semua tu, kalau anda bawa motor ni seminggu, lepas tu kita bawa motor lain, kita bawa motor ni seminggu, InsyaAllah anda tak akan rasa pun beza tu. Tapi because of kita buat comparison, kita bawa side by side, kita bawa dalam tempoh yang lama, tukar-tukar, jadi kita dapat rasa lah perbezaannya tu. Jadi untuk kedua-dua motor ni saya rasa target market dia pun betul dah tu. Maksudnya untuk yang touring ni dia nak lebih linear. Maksudnya orang boleh top speed lama, orang buka throttle tu lama, slow-slow kan. Bagi penunggang-penunggang yang otai macam mana? Biasanya kita orang golongan ni dia jenis yang tenang. Contohnya kita nak pergi masjid, nak kelang kabut buat apa? Imam tak lari pun. Nak pergi pasar, ikan tak lari pun. Relax, tenang-tenang. Tapi kalau yang jenis karakter yang macam ni kan, jadi throttle buka tu nak kena cepat. Contohnya macam Zoo, dia buat grab food, mana boleh tenang-tenang. Lambatlah nanti nak hantar makanan. Jadi kena cepat. Jadi karakter tu dah berbeza. Nampak? Okey. Itu dari segi power lah. Dari segi comfort pula. Okey. Yang ini saya rasa 4 hari 4 malam saya tak tidur sebab saya sendiri pun dah confused. Yang ini, anda tengok kedudukan saya lah. Kedudukan saya duduk ni, saya duduk ni memang sedap. Sebab handle tu dekat dengan badan kita because bar dia tu dekat. Memang ini konsep ataupun sifat sebuah skuter touring atau motor touring ataupun maxi. Jadi dia memang dia nak bagi keselesaan tu lebih lah. Jadi kita bawa tu kita rasa senang, nak maneuverity, duduk relax apa semua, position dari segi comfort apa. Seat dia semua selesa. Okey, semua okey. Saya tak ada komen bab tu. Tapi bila saya bawa yang ini, sepatutnya dia comfort lah kan. Sepatutnya dia sporty lah. Karakter dia tu lebih sporty. Yang sporty tu dia tak hilang. Comfort dia memang tak hilang juga. Pasal skuter kecil, kok mana pun handle dia tak boleh letak jauh pun. Tapi backrest ni betul-betul dia mengubah cerita motor ni. Dan saya rasa dalam keseluruhan, bukan setakat 2 model ni saja, dalam keseluruhan tamadun skuter bawah 10,000 atau mungkin 15,000 yang ada dalam Malaysia,
yang ini paling selesa dari segi handling, kelincahan. Kelincahan dia menang dekat ini. Dia rasa macam dia macam ni, macam bawa kereta sport. Okey. Kita ada kereta yang sama saiz. Satu GR Yaris, satu Axia. Saiz sama, almost sama. Tapi GR Yaris dia punya tuning steering tu rapat kan, dekat-dekat lah. Jadi itulah karakter dia membezakan yang ni. Kita rasa cepat, rasa lincah. Yang ini dia rasa lebih relax, lebih santai. Sesuai dengan yang nak pergi masjid ataupun nak pergi laju-laju, nak cepat. Seterusnya kita tengok dari sudut features. Satu yang bagus lah tentang brand-brand macam ni kan. Waktu dekat kilang tu, apa yang ada dekat rak dia tu, dekat chef tu, kalau dia boleh bagi, dia akan bagilah. Dia orang memang takkan berkira lah. That's why kalau pada bracket harga yang hampir sama, so kita boleh nampak features dia almost hampir sama. Okay. Dua-dua pun ABS depan belakang. Dua-dua pun ada traction control. Dua-dua pun lampu LED depan belakang. Dua-dua pun ada USB port, apa mak nenek semua ada lah. Dan dua-dua juga pakai TFT meter. Okay. Bezanya dekat Viper ni, Viper 180 ni dia lebih canggih. Saya tak pasti dalam market untuk bracket harga ni, saya rasa dia punya skrin ni lagi besar daripada motor yang mungkin 1000cc pun. Maksudnya because dia ada touring, dia ada space. Jadi saya rasa kenapa kita tak bagi, so dia bagi. Dan kelebihan Viper ni, dia besar, dia touch screen dan juga dia ada built-in dashcam. Jadi dashcam tu sendiri kita boleh tengok dekat kita punya skrin sini. Jadi kena bagi macam ni lah, complete semua benda. Jadi ini soal safety, soal semua benda yang kita perlukan pada motor ni. Safety ni bukan pilihan tuan-tuan, ia adalah hak untuk setiap orang. Dan juga feature-features yang maju seperti ini. Tadi saya bercakap pasal seat Nova yang selesa ada backrest ni. Sebenarnya dekat Viper ni tak adalah kata tak selesa, sebab yang ini dia terlebih selesa. So yang ini dia tetap selesa. Cuma kelebihan yang ini kan, because ada foot pad dekat depan, space dia tu banyak. Jadi saya rasa macam-macam saiz orang pun dia tak ada isu dengan Viper 180 ni. Okey. Untuk Nova ni, tadi dia ada touchscreen apa semua, yang ini tak adalah touchscreen. Dia punya screen pun dah rapat sangat dengan badan kan. Untuk features, bagi saya kelebihan untuk yang ini, let's say kita nak main corner lah, atau kita tak nak dikawal oleh komputer langsung. Traction control dia boleh off, dan juga nak off dia tu pakai satu switch. Nampak? Canggih tak canggih? Bukan kena masuk menu lah, kena buka kamus apa dalam ni 1, 3, 4, 5. Tak payah, satu step je. Sesuai untuk rasa macam saya. Alright, so nak beli yang mana? Siapa yang menang, siapa yang kalah? Kita tak ada pemenang ataupun pengkalah pada hari ni. Kedua-duanya mengisi segmentation yang berbeza. Contoh, contoh anda nak yang lebih selesa. Maksud saya, keselesaan tu memang lebih dekat sini. Secara overall lah, ini kita cakap pasal foot pad position, tangan, kaki, suspension kan. Overall, saya tetap vote yang ini untuk keselesaan. Tapi adakah salah beli yang ni? Tak juga. Dia bukanlah kata yang ini 50% lebih selesa. Taklah, dia marginal lah perbezaan. Tapi overall, saya cerita overall, dia punya comfort tu lebih dekat Viper 180. Tetapi jika anda yang berjiwa muda seperti saya, mungkin nak tak nak as is lah. Maksudnya mungkin beli motor tu, mungkin bulan depan dapat gaji, nak tambah aksesori, nak make up sikit, nak buat style-style yang lain. Saya rasa yang ini lebih sesuai dengan karakter. Anyway, apa juga pilihan anda, kedua-dua ini direview oleh saya. Anda tengok ketinggian saya, badan saya macam ni kan. Jadi kalau anda nak beli motor, nak beli motor, secara yang saya review ni mungkin anda dah dapat 60 ke 70%. Another 30% tu anda pergi kat kedai lah kan. Pergi dekat kedai motor, pergi dekat dealer-dealer Aveta ni, cuba duduk atas motor kan. Normally bila kita duduk atas motor, kita dah letak kaki apa semua, kalau ada unit test dah tu bagus lah. Kita dah boleh dekatkan lagi. Sebenarnya yang mana lebih sesuai. Kebiasaannya macam tu. Saya beli motor macam tu lah. Jadi kita ada je motor yang orang tak review, kita terpaksa tengok dulu. Baca reverse kan. Jadi orang oversee review apa semua. Kemudian kita pergi kedai motor. Yang ini lebih sesuai dengan kita. Alright. Itulah dia video kita pada hari ini. Jika anda mencari skuter pada harga bawah 10,000, saya rasa dalam market hari ini, dua ni patut anda adakan dalam
senarai lah. Dan terima kasih juga kepada yang menonton, yang komen, yang bagi input, nak buat apa, nak compare apa semua kan. Terima kasih. Teruskan komen dekat bawah tu. Jangan ingat saya tak reply tu, saya tak baca. Saya baca. Cuma kadang-kadang kita tak ada masa yang tu. Alright. Ini dia Aveta Nova 200 dan Viper 180. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe semua channel kami.